Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat. Maulah. Wah. Banyak kaki aku. Oh, kocok sahabat. Tu ikan sahabat. Sekejap kah. Oh, nampak dah ikan sahabat tu. Degi ulos ekor. Bagus. Allah Akbar. Banyak ni sir. Ikan apa kata ni? Tapi bubu. Bersih-bersih sikit. Tolong ni. Tengok. Alhamdulillah. Tu dia sahabat. Okay sahabat, alhamdulillah, jom kita tengok bubu sama pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, air sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Asuk topi yang ada di ni. Mudah-mudahan ada hasil ya. Titi yang hasil cinta. Oh, kena. Ini titi yang siap sama dia. Oh. Lagu tu ini. Oh, air sini dalam sahabat. Oh, Dua orang tak buah agak sahabat. tengok air. Dua orang tak Sini. buah agak sahabat. Ni seorang cakap dengan GoPro je sahabat. Kalau ada teman lain sikit. Sini air dalam. Pala tak nampak air ni. Okey, kita masuk spot yang seterusnya. Oh. Hai ni peranan juga sahabat. Oh, kadang-kadang main kejut. Oh, bunyi tu. Oh, Okey juga ni. air tu Ha? kecut beruk dah Hadi Aziz. Macam kecut bewok dah. Allahu Akbar. Ada tak senyap ni bubu sahabat. Oh, ni bubu. Semoga ada hasil ya. Bubu dah tergelar, alhamdulillah. Yang hasil tak tahu lagi. Kau cak tau? InsyaAllah ada. Senyap Oh, bubu somai. Tak datang somai. Ada ikan nampak macam ada. Ada. Ular dia kau. Nampak loh. Mana? Nampak ular dia. Oh, bewok. Bewok. Allah. Allah. Oh, ikan banyak. Ikan banyak. Allah, tapa bewok sahabat. Oh. Dia is komodo. Sahabat. Komodo masuk ke Oh, sahabat hari ni. Lalu. Oh, mampu ni. Ada ular, ada bewok sahabat. Bubu ni. Pecah bubu bawah sahabat. Oh, tinggalkan kepal. Kelia dia kak, tidak banyak ah. Oh. Tak. Oh, angin mulut oh, kekang. Aduh. Kekang. Lebar ni. Baru tahu. Masuk juga bewok maya kat pagi tu sahabat. Dah nak masuk kok. Jaga. Oh. Okey. Bewok lagi ni sahabat. Tu dia. Kakapa saja. Beli tak apa ekor, tak apa ada. Tak apa ramah. Tinggal luar sini tak? Kayak itu. Hop. Tu dia sahabat, bahan bewok. This is komodo. Jom cakap bubu lain tak. Okey sahabat semua, jom kita tengok bubu nombor 5 sahabat. Bubu nombor 4 bahan bewok. Tapau bewok pula hari ni sahabat. Jackpot. Aduh lah. Ni spot burung tiung sahabat. Burung tiung ramai sini. Bunyi je burung tiung. Mana pula? Molek licin tu. Lalu atas pokok. Takor.
Tahu potong. Nah, kurang sikit jeluh. Kalau lalu atas gini kurang sikit jeluh sahabat. Kalau lalu kadang lapang gini memang jeluh lah. Seluk lembek bawah. Aja gambut. Jom, pergi tengok masuk dalam. Ada dalam tu stay. Bubuh. Boleh lah. Ngakak tak bewak dah sahabat. Ngakak tak bewak dah kita. Okey sahabat, kita nak sampai dah kat bubuh. Jauh lagi. Lepas sikit ya. Kena ngakak pula sahabat tau. Bawa dekat orang. Tu dia bubuh sahabat. Gerak-gerak tau. Gerak ni lah. Okay. Bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kocok sahabat. Tu ikan sahabat. Sekejap kah. Nampak dah ikan sahabat tu. Alhamdulillah. Nampak dia ikan sahabat. Kak. Akak tangan-tangan jangan akak gitu penuh sekejap. Akak ini. Akak gitu. Allah, ikan. Alhamdulillah. Perhati ikan. Perhati ni sahabat. Sorang-sorang. Apok-apok. Nakak ini sekejap. Akak bubuh. Nakak gini. Akak gini. Ikan banyak. Coh sekejap. Biasanya. Ikan. Ni sekejap rosak dah tau. Jom lebih. Alhamdulillah sahabat ada hasil. Ni. Boleh tahan. Padu. Ikan. Terasa ikan sahabat. Ha? Jadi awal besar lah. Merah ikan. Habis dah. Ada suti lagi. Ada stay. Ada suti lagi sahabat. Bubuh hak dak akak lagi. Setakat ni alhamdulillah banyak dah hasil. Boleh lah. Mana kah? Apa macam sini? Letih tak? Letih. Letih memang letih. Tak sejuk kah? Tak sejuk. Alhamdulillah sahabat. Boleh tengok ikan tak sejuk dah sahabat. Ni hasil. Bubuh yang kelima. Ikan memang padu sahabat, kasar-kasar. Alhamdulillah. Ikan. Perhati ikan sahabat. Jom kita tengok bubuh yang terakhir sahabat. Jom. Okey sahabat, kita pergi tengok bubuh yang terakhir. Mudah-mudahan ada hasil. Jom. Wati air ni. Padu air. Anak cabut kau WhatsApp motor. Cabut terus kau WhatsApp motor. Okey sahabat-sahabat semua. Jom kita pergi tengok bubuh yang terakhir. Bubuh pernah tuang ni. Ada ke tak tahu lah. Jom kita pergi tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak mandi. Tengok air sahabat hitam. Ni bukan tap O dah dia, air dia. Air Nescafe O. Okay, boleh tahan. Dah tengok. Air sini boleh tahan sebaik kau. Jauh ya. Dah. Okey jom. Jom. Ambil. Ni bubuh yang terakhir. Bubuh last lah. Rasa ni ngelah dah musim ni. Tak dia. Hujan ngelah dah. Hujan ngelah dah. Sahabat jom. Ni sahabat bau ni aku tahan depan ni. Boleh ikan kau ah. Alhamdulillah jom. Ni aku tahan dalam.
tiung galok kau. Apa kau? Apa kau? Tak apa. Kalau bunyi sokmo. Oh. Tiung. Okey, kita masuk spot yang seterusnya. Spot yang terakhir. Moga-moga ada ikan. Oh, nampak tak tu? Oh, masuk ke lorong. Ingat ya. Ada. InsyaAllah. Wah, buat. Kocok. Kocok ni. Ada kocok masa ni. Kocok masa. Jom dia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hanyok ni. Ikan ni. Apa dah ikan? Tu, ikan. Alhamdulillah sahabat. Tu ikan. Oh, sebab Hanyok ni tu. ikan pakatah ni. Tapi bubu besar tu eh. Oh. Jom kita kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat. Allah ada ular. Allah, banyak ni. Penuh bubu. Ular dia. Ular dia ekor. Oh, sahabat. Aduh. Wah, Oh. ikan. Wati sahabat ni. Berendeh. Bubu yang terakhir. Alhamdulillah. Oh. Penuh. Oh. Penuh. Sobat kena tengok muka sahabat kita ni gembira gini ya. Banyak Allah. sahabat ni. Ha. Muka suka. Jom, buat tubik. Buat tubik lah pula. Banyak sahabat ni, alhamdulillah sahabat. Oh. Tak bubu ikan. Jom buat tubik lah. Ada ular ni tau. Oh, banyak ikan ni. Ni parok kali. Bubu yang terakhir parok kali sahabat. Asyik. Berat molek tu. Alhamdulillah. Hari ni nauti bubu ada hasil belaka. Kulit bewok seekor. Nak balik dah bewok? Boleh bawa. Orang. Nak balik? Ambil dah. Oh, hati. Kalau halus kat ni dah. Boleh lah. Dia tak ada. Alhamdulillah sahabat. Lawa ni. Kenapa? Cukup om aku. Bujuk ke? Tengok. Apa? Ha, tu dia sahabat. Lama. Separuh ya, ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Dah lanu dia sahabat. Alhamdulillah. Wah, beratnya. Ah, tu dia. Okey sahabat, ni hasil nombor 5. Ni hasil nombor 6. Bubu yang terakhir. Jom kita cuba ikan lu, buang ular lu. Ular ada sahabat. Ular ada 2 ekor sebenarnya. 3 ekor gitu. Oh, tu ular sahabat. Oh, banyak ular ni. Saya ekor dulu. Buang ular dulu sahabat. 1. Ini lagi. Mau ular. Wah. 2. Oh. Ada dia ni aku tengok ni. Oh, depan tau. 2 ekor. Saya kau di depan. Tiga. Ambil wak gula ikan. Gula kuning. Tak ai. Dah beluk rasa. Dah. Oh. Ambil kuning nak tuai ikan. Ada lagi coba. Berapa dah dia? 3. 3. Ke? 4 ekor ular. Dah. Dah. Oh, berat ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Akak kuning, akak tinggi. Dah. Biar jatuh. Oh, gitu. Okey.
Alhamdulillah. Okay. Okey, hok ni lagi sahabat. Oh, ikan tak pilih lagi sahabat. Hok ni kasar-kasar eh. Ubu yang berapa ni? Bawah 5. Okey, baik eh. Lepas mula agak kepak yak. Enggak. Tak pilih lagi kang. Hai 20 kilo eh. Tak apa tu. Berat dah mareng tadi. Allah, berat. Boleh lah kau, belah-belah kilo eh. Kat 20. 2 teh bubu. Okey sahabat, ni lah hasil bubu nombor 5 dan monang. Ni aku nak pilih-pilih kang dulu. Pilih-pilih buang-buang dulu. Buang-buang buah sawit ni. Kepau awak mapuh ni. Puyu. Nak keli je tau. Nama kau kepau puyuk tu. Puyuk asam tu eh. Ya. Faham bu. Kepau pun tak bu. Lino dari kepal. Mana? Kok belang dia. Ya ada ke ulo sekor. Parok. Oh parok. Berapa ekor jadi ulo? Hei. Ni meko. Muncul dah buang. Oh dak agak-agak. Dak duduk agak-agak. Nak ambil balik aku cek-cek. Apa lah. Kalau mapuh je. Okay, kita pilih-pilih dulu. Oh ni mak ikan nak alik bela. Kalau hidup lah. Mak mapuh ni tu buah. Mak ikan nak alik bela pula sahabat. Tadi tak ambuh. Banyak lah buah. Oh ni puju. Oh hujan lebat pula sahabat. Comel kalau boleh tahan eh. Oh, esok kerja dah sahabat. Nak macam mana dah? Kalau ikut boleh tahan lagi ya sahabat. Air lipoh lagi sahabat. Oh. Memang panjang lah tahun ni musim main dia ni. Ikan keli. Memang panjang sahabat. Akhir bulan 2 boleh membubu lagi. Esok kerja dah sahabat. Jadi kita kerja dulu lah. Jadi nak membubu lah sahabat. Air banyak tapi tak boleh membubu. Ni sahabat selepas ni komodo tu. Komodo. Ini baik. Kono muduk lah kan. Takut. Sayang. Lah, sahabat. Oh, buah komodo ni. Nak pegang geli. Pegang. Pegang geli sahabat. Nak merubik. Lagi merubik kepala apa ya? Merubik kepala bagi lu. Tangguh tu. Berapa biar lu. Komodo. Oh, gua mau merubik tak. Oh, komodo ni. Banyak kaki aku. Tak hilang kaki ni tak. Alah lagi. Oh, ikan hembul lagi tu. Ni sahabat, habis ikan masuk sahabat. Bambang sahabat. Masuk habis. Mana molek? Ni, lepas. Oh, ni kokoh lepas. Ni molek. Lepas. Ni tengok. Yuk. Masuk habis ikan sahabat. Bambang. Tengok. Acuh ikan. Masuk habis. Apa banyak rezeki dapat hari ni. Pas habis ni tau. Puyu rasa. Oh, hang puyu. Gedik. Ada kaki, ada lari tu. Pulau hidup ke? Mana? Lah, hidup ke? Uish. Hidup ke? Okey sahabat, kita letak dalam guni ni lah. Campur dengan air bubung berapa tadi. Pasal guni ni muka dua hak. Ilah.
Okey. Guning ni tak apa comel sahabat kalau tak ikan ha guning ni. Guning ni kalau gam aku kena tak guning ni kau. Nah, tu dia sahabat. Ada lagi puyuh. Tak datang kalau nak ambil. Okey sahabat. Banyak dah. Ada seguning lagi hasil hak tadi. Jom kita ambil. Lepas ni aku nak balik lah. Nak simpan bubu nak balik sahabat. Saya. Ha? Bersih-bersih sikit. Betul tak ni? Oh. Ilek-ilek dulu. Mandi dulu. Oh. Alhamdulillah rezeki hari ni sahabat. Rezeki main air. Air hujan. Mandi. Okey sahabat. Alhamdulillah. Aku sampai dah dengan ni. Sampai dah sini. Dah molek sampai hujan serik sahabat. Jom kita cuba hasil dulu hari ni. Hak dapat. Dengan bergabau-gabau. Gitu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu dia sahabat. Alhamdulillah. Ada kau mati. Kepik. So lagi. Oh ni banyak ke? Okey. Belah tu. Alhamdulillah sahabat, hasil hari ni. Wah. Banyak kok Ingat ni. Oh. Kak. Tumpah air. Dah kat ni. Ada juga luka. Luka dia juga. Alhamdulillah sahabat. Banyak hasil ni sahabat. Hasil air naik. Okey sahabat. Jadi inilah hasil yang aku dapat hari ni dengan ikan. Banyak ah? Banyak. Alhamdulillah. Tu dia sahabat. Nak cabut noh. Marah season kata ni. Tu dia sahabat. Rezeki hari ni. Alhamdulillah. Jadinya aku dak tahan dah sahabat. Tu dia. Ikan keli limbak sahabat. Cukup alhamdulillah. Aku anggap orang ikan ni lebih kurang dalam 30 kilo lebih aku rasa lah. Dalam 30 kilo lebih gitu. Anggaran. Anggaran sahaja. Ikan pun kasar-kasar sahabat. Bapok-bapok ikan hari ni sahabat. Tu. Itu dia sahabat. Lembek ikan nak buat turun. Dah rebah motosikal dia sahabat. Muja ada benda. Guling batin dengan ikan sahabat. Nasib baik ada benda sahabat. Buat turun ikan. Buat sekali agung. Maklum lah jalan bukit. Macam mana licing. Tu dia. Sobat banjir sobat. Muja lepas sahabat. Alhamdulillah. Babak ngok kereta. Tengah panjang. Seri. Banjir dah sini. Aku pun dah. Kacil lepas ni. Hei, aku takut ke? Kacil lepas ni sahabat. Galak ni tu. Galak sangat tu. Muja tak babau. Lepas kereta galak lalu. Kalau lepas kena dah dengan jamat. Megang kereta situ. Sungai panjang sahabat. Sungai panjang. Allah sahabat, tengok air parit kapung aku sahabat. Sikit je nak naik atas halang. Aku bokok dah apa. Kalau belah kau liban tu memang naik dah lah. Pasal halang dah. Patah halang dah. Rumah ni pasal halang. Banjir sahabat. Allahu Akbar. Banjir dah tu. Banjir dah. Tak apa uang dah tu. Kek ni Allah air. Ya Allah. Kapal aku sahabat. Anjir dah. Kek nak atas halang. Gatak terlang dah.
Tenang dah sikit kan. Oh, sorang air. Allahuakbar. Sorang bahaya. Ni alih kereta aku ni. Air hujan pula ni. Banjir, rumah tu banjir. Kenapa? Banjir? Banjir rumah? Allah, rumah banjir dah. Banjir ya kak? Banjir dah. Okey sahabat, alhamdulillah aku selamat sampai dah ke rumah. Jadi inilah hasil hak dapat tadi. Ingat ke dalam gok je, kak main bubu je kah? Air banyak. Balik kampung pun air banyak gok sahabat. Oh tu air. Banjir sahabat. Banjir dah Rik? Banjir dah? Banjir dah? Oh malu nak ye. Alhamdulillah banyak yok. Nanti ikan ni aku jual. Dengan ikan aku pergi jual ikan ni. Ada dah orang nak tu. Boleh makan ikan keli lah. Alhamdulillah. Banyak ikan ni. Banyak. Okey lah sahabat. Aku rasa video sampai sini je lah. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada masa-masa banjir, semoga dipermudahkanlah segala urusan semua. Sebab hari ni memang banyak kampung banjir sahabat. Sepanjang aku lalu tadi lah, memang banyak. Kita jumpa lagi. Memang banyak lah banjir. Hujan ni bau serat. Orang rumah kata hujan ni bau serat. Okey lah sahabat, kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi lah di lain episod. Okey sahabat, bye bye. Assalamualaikum.